Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Hari ni kita nak pergi bercuti. Ni dah siap-siap, dah masukkan barang dalam kereta semua. Sekejap lagi dah nak bertolak. Macam biasa kereta bergerak 2 kereta. Okey. Kalau semama tak kuat, dibaca doa. Siapa tak ingat dengan pagi air bulu roma. Okey, kita dah sampai destinasi kita. Inilah dia. Di Carnelian Homestay, Kampung Tengah, Batu Kikir. Di belakang dia ada kolam pancing kat situ. Jom kita tengok dalam. Yang ni dia ada 2 biji rumah. Satu nama Lily, satu nama Jasmine. Yang ni Lily, yang tu Jasmine. Yang ni ada orang lain. Kita ambil yang Jasmine ni. Yang Jasmine ni, tengok sana. Dia ada kolam. Kolam kecil je lah. Depan dia pemandangan sawah. Tapi ni musim dah habis. Tak nampak lah pemandangan sawah dia ni. Kalau time dia dah, kata time musim dia tu, nampak lah cantik, hijau je. Ni dah menyabit dah pun. Kita tengok kolam. Yang ni kita tak tahu dia nak buat apa nanti ni. Dia nak buat bilik je ke? Ada 4 unit ni. Mungkin dia nak buat bilik je. Yang sini kolam budak. Sini kolam dewasa. Boleh lah besar dia. Sana tu ada kolam mancing tu. Sini pun ada tempat lepak-lepak. Ada bangku ni. Okey, jom kita tengok dalam rumah pula nanti. Jom, tapi kita tengok benda ni dulu. Apa benda ni? Mungkin dia nak buat bilik lah ni. Dalam ni ada toilet. Mungkin dia nak buat bilik kot. Kalau untuk orang yang tak ramai,
2 orang ke 3 orang okey juga ni. Keluar-keluar je pemandangan macam ni. Ini ada tempat barbecue. Jom kita cuba tengok dalam rumah. Sini dah ada keadaan dalam rumah. Ada aircon, ruang tamu. Ini terus ke dapur. Sini ada bilik. Sini bilik kedua. Dia ada 2 bilik je. Ini toilet. Bilik ni pun aircon dan kipas. Ada tilam ekstra satu. Ada saril ni. Ais. Ni luar. Pintu belakang. Belakang dia. No lah. Ada pun. Ada. Okey. Inilah dia. Kita punya review homestay di Carnelian ni. Okey. Bye. Okey, sekarang kita dekat Bukit Ampang. Tak tahulah dalam kamera ni nampak ke tak. Menara KLCC, TRX. Menara KL kat sana tu. Tak tahulah nampak ke tak. Okey, hari ni kita pergi melawat Teratak Zakbar. Ini dah dia. Yang sana tu Dewan. Yang ni Teratak Zakbar yang kita nak pergi. Nampak tu. Okey, jom kita masuk.
gambar adik aku ni, Edma ni. Sekejap. Ada orang buat video lah. Sekejap. Bapak sekarang bapak lagi bapak. Alamak Edma ni. Ni apa ni? Oh, ada orang photoshoot. Ni dah deh pemandangan keliling Teratak Zakbar ni. Oh, kat pokok-pokok ni ada tulis mutiara kata dia. Oh, banyak sekali tulis. Oh, banyak. Ada banyak kata-kata hari ini. Okey. Okeylah, kita beransur dululah ke tempat lain pula. Okey, kita dah hampir selesai buat gambaran sikit tadi kat sini. Mak Mai semua satukan bayi dan ambil gambar. Tapi sini semua keadaan dia cantik semua Tapi sini panas sikit lah. Ini gambar adik aku ni, Edma ni. Kejap. Kejap. Tak ada air. Cuci ni lah. Enter juga. Ya, tak selesa bukan pasal ada. Bukan takut kucing pasal dia luka dulu. Tahu. Ada kucing lah. Biar je gerak. Kita minum di kolam. Dia ada batu dia. Anggap dia tak rasa berang. Apa nak angkat? Tak ada pintu kan? Ada. Dah angkat kan kena basuh kat tangan. Ada cendol. Ada sponsor. Apa? Bukan kau collect je? Betul. Ada miau cedera. Balik ke? Di kampung ke juga? Nampak lah. Itu lah semalam. Mana? Alah. Hari ni dua. Mana lah, selasa lah boleh. Tambah je satu hari. Bagi kau balik. Bagi lah. Tak apa dia dekat bagi sangat tu lah. Jadi aku tak payah bertajik ke? Dah tahu sini kau dapat siang.
Ni berapa liter kat air? Dah. Dia lepak juga kan ada nanti ada cuci kan nanti satu hari lah. Aku rasa sebulan sekali lah. 100,000 kot. Mahal tu 1,000 liter. Di mana macam kalau kita ni mana macam liter? Gallon. Gallon. Tak akan liter lah. Kalau dia kau macam mililiter. Gallon berapa ni? Gallon ni aku rasa banyak ni. Lari. Gallon macam bekas ni. Gallon ni besar pun. Okay. 1, 2, 3. Okay, kita nak keluar makan malam. Ni malam last kita kat sini. Nak keluar makan ni. Makan pun area-area sini je lah. Ni suasana homestay ni time malam. Macam ni lah suasana dia. Sana tu semalam yang bapak celup. Sini sawah ni gelap je lah. Yang sana jalan raya, jalan besar tu pun tak nampak sangat. Tak nampak sangat kereta. Dia nak gerak. Kau tengok tempat dulu deh. Nanti kau goyak mu. Kau goyak macam mana tempat dia. Okey, jalan dulu. Kau tengok dia. Kau pula. Sana tu rumah owner tu. Yang terang ada lampu sana tu rumah owner. Okey dah, kita gerak dulu. Okey, kita dah sampai kedai makan malam ni. Hafizah Tom Yam nama kedai dia. Kita dah parking. Di situ kita parking di depan jalan besar. Okey. Okey lah, ini kita dah nak meninggalkan homestay kita. Inilah keadaan dia. Kita cek-cek sikit, okey. Ini bahagian luar belakang. Tengok ada apa-apa tak. Okey lah. Ya. Sekejap. Kajian biasa lah, saya lah. Ya Allah. Ini toilet. Okey, macam ni keadaan toilet dia, bersih lagi. Tengok bilik. Ni yang kita dah pakai, kita asingkan. Okey, aircon dah tutup. Keadaan ruang tamu. Tengok bilik ni, sekejap. Sekejap. Okey. Ni pun sama yang dah pakai. Ni iron, tilam, ni barang-barang ni tak pakai. Okey. Okey, switch semua dah tutup. Okey. Bye homestay. Ni rumah. Okey. Kita akan meninggalkan rumah ini. Switch TV ni memang tak tutup kan? Switch TV je. Switch TV memang tak buka, tak tutup kan? Okey. Okey lah. Macam ni je lah. Okey.
Okay, bye bye homestay. Dah ada taman. Sini punya kesihatan. Oasi. Ikat yuk. Destinations on the right. Enggak ni kolam. Oh, ni ada Agro Bazar. Belakang. Oh, mak nak masuk sini lah. Dah lah. Itu dia jauh lah buat apa. Itu kalau nak Ni masuk. boleh kat ni ha. Kalau masuk, bayar biar. Depan ni ribut. Oh, dia bang. Alright, ini dia keadaan kampung kita yang dekat tengah ni. Dah bocor ni makin teruk. Ni tu dah buat canvas ni tu dah buat pun tak dapat lah nak menampung. Waduh, lubang. Kat sini pun sama. Bilik ni nampak. Dah ni dah. Teruk lah. Tengok yang dekat dapur. Oh, nampak. Dah runtuh dah bumbung ni. Nampak tu kayu kat situ pun dah patah dah tu. Dah melentur dia punya ni. Bumbung dia ni. Nampak. Dah rendah jadi dia. Alang yang ni satu, dua ni pun dah nak patah. Ni di sini ada penyambung. Yang ni pun sama juga. Ada penyambung. Dah patah. Ni pasal anai-anai. Lepas tu hujan, kena air. Tu yang makin reput. Yang bila air pun sama. Sebab tu yang tu. Tercabut dah yang ni. Bila air ni pun ni tu. Repair pun tak boleh. Ni kan. Aduh. Tak nak buat apa lah. Rasa tak boleh nak duduk lah kot. Okay, hari ni kita dah nak check out. Dah nak balik JB.
Ini tu kita tak dapat duduk kampung, kita duduk homestay sini kat Mahogany. Depan Dewan dia. Kita tengok, kita nak check out. Nak pergi balik ke? Kita tengok dalam dia kejap. Kita dah kemas semua. Ni dalam dia. Kita dah tutup lampu semua. Okay, kita tengok bilik yang pertama. Ni yang dah pakai punya selimut cadar. Bilik yang pertama ni dia ada toilet. Toilet pun kita dah bersih. Tak ada apa-apa. Swiss sudah tutup. Okay. Kon sudah tutup. Ini mesin basuh, dalam ni ada mesin basuh. Bilik yang kedua ni, gelapnya. Kon sudah tutup. Sana selesai kon. Ni selesai lampu. Okey. Ni yang dah pakai. Gelap. Di dapur. Kita tengok bilik yang belakang. Bilik belakang ni tak pakai. Tak ada siapa tidur sini. Bilik ni dia ada kipas dia. Ada 2 kipas. Okey. Ini toilet. Setiap toilet ada water heater. Okey. Okeylah. Dah tutup Swiss. Ini dapur dia. Adalah sikit-sikit peralatan dia. Barang-barang sudu garpu. Ada kowe. Okay, Swiss apa tangki. Tong sampah pun clear. Itu sudah kunci. Ni tu pun memang macam ni tirai dia. Tapi kita tutup sikit lah. Tutup separuh. Okey. Okey. Lampu menyolok. Dalam pecah ais. Tak ada apa lah. Kosong. Ini dia ada macam-macam makanan. Ada sambal apa semua. Tapi kita tak ambil lah. Ini nampak tak senarai dia. Okey. Okeylah, kita gerak lah. Bye bye homestay. Homestay Nafisa. Sikit pula. Ini dia ada My TV je. Okey. Okey. Ayam ni ke? Gila je. 15 dia beli. Ya, ambil lah katalah satu RM10. Sebab nasi goreng kan, nasi ayam kan. Goreng ayam, nasi ayam. Okey. Tengah hari di sini asam pedas Simpang 4. Sana ada DIY. Buat apa? Buat apa tadi tu? Oh. Zaman Chris dulu. Dia aku dengan bakar. Dekat dekat.
Kau senang begini. Ya.